Kembali lagi dalam buat apa je. So actually sebenarnya video ni sepatut upload minggu lepas, tapi sebab busy so terpaksalah di-upload pada hari ni. So harap korang enjoy. So apa yang korang boleh tengok kat sini, so sini macam tempat jalan-jalan lah, tempat jogging, tempat petang-petang nak beriadah. So kalau korang nak datang lepas meraya ni, boleh lah. Jadi untuk makanan aku beli shawarma sebab senang nak makan. Sini you beli nasi ayam boxing. Aku beli air kelapa sebab tu je yang nampak sihat. You beli air coklat sebab dia memang minat air coklat. Ringan aku beli puding raja, tapi puding raja ni actually aku dah bagi kat family member aku makan. And you beli jemput pisang. Okay. Makan dah Buka puasa ni. Di mana you? Kita berada di Kota Sah, di Tasik. Kita tengok belakang ni Tasik tempat orang. Tak nampak. Boleh tengok, tunjuk belakang. Ang kena ke sana. Okey, pun tak gerak. Okey. Ini sebenarnya tempat orang jalan-jalan dan jogging dari Tasik senang apa semua. Dan kat sini kalau bulan puasa memang akan ada bazar. Macam kau tengok ni. Bazar kat sini memang tempat orang buka lah. Kat sini kita orang ada beli sikit, dah buka. Aku ada beli jemput pisang, air coklat, ni air mineral. Satu lagi nasi ayam lah, nasi ayam boxing. Okay, nak review ni. Total berapa ringgit? Total aku dalam RM7, ayam RM2, goreng pisang, jemput pisang RM3, RM10, tambah lagi dah RM13, masak RM2, dah RM15. Lepas tu RM15. Ni aku dah makan jemput pisang. Ini sebenarnya sedap kalau panas sebenarnya jemput pisang ni sebenarnya kan. Dia sejuk ni dia macam boleh lah kan. Dia kurang sedap sikit. Dan bila aku makan dia punya jemput dia agak macam banyak tepung. Pisang dia kurang sikit rasa. Dan manis dia pun okey lah, tak manis sangat. Untuk ni air coklat aku beli ni RM3. Ni air balang lah. Okay, aku beli ni. Coklat dia rasa dia tak letak air ni, air gula. Dia memang dah siap dengan coklat, memang susu. Yang rasa dia macam memang coklat. Dan aku minta kurang ais. Jadi sebab aku minta kurang ais, jadi ais tu tak cair macam dia ais tu kat air. Jadi dia tak adalah kacau air coklat ni rasa dia. Okey lah, tak ada rasa tawar. Jadi okey lah. Okey sangat betul lah. Ni nak cuba rasa nasi tak ni? Apa nasi apa? Ni nasi ayam boxing. Asal nama boxing? Itu jangan tanya kau ya, bukan kau yang katanya jangan tanya ayam kita. Boxing Ayam boxing lah. Mungkin ayam tu gaduh kot. Masuk terma boxing ke dah menang dia dijadikan sebagai makanan buat goreng. Tak minta kicap kan? Tak ada kicap, ayam boxing tak ada kicap. Oh ya? Mungkin ayam boxing ni kot, ayam boxing yang ada kot. Sup dia tak ada masin sangat. Okey lah. Sup dia tak bermasin. Kalau masin pun tak bagus, tak ada juga. Sebab tu mungkin sebab tu kot dia tak bagi kicap kot. Sebab sup dia memang dah rasa masin sikit. Kalau tak kicap mungkin lagi masin. Kita cuba rasa nasi dia kan. Nasi dia okey. Tak terlalu keras, tak terlalu lembut, biasa je. Rasa jahat tak? Rasa jahat? Ayam dia
Ayam dia rangut. Ayam goreng, crispy dia okey lagi. Ayam ni tak ada besar sangat, okey lah. Kau tu makan. Dan ayam dia ni ada rasa terpedas sikit. Ada rasa terpedas. Rempah-rempah. Rempah-rempah dah. Dan bagi aku berbaloi lah. Berbaloi untuk buka puasa. Kalau dah buka puasa. Try mirror. Kan? Takkan nak review pula air mirror kan. Kalau air mirror rasa macam mana. Betul lah kot. Betul lah. Aku punya wine punya pula lah. Untuk punya air kelapa. Kelapa dia kata original. Dia kata original ke tak. Tak rasa manis ni. Dia campur air gula. Bagi aku manis lah. Shawarma ayam RM10. Shawarma ayam dia nak jaga tikar. Ayam ni sedap. Ayam banyak. Kena dengan RM10 je. Sos dia asam-asam. Pedas-pedas sikit. Lepas tu dia ada sayur apa semua. Cuma bagi aku mahal sikit lah RM10. Dan dia agak saiz dia agak okey lah. Besar. Standard lah. Aku rasa aku boleh dapat lagi murah. Aku rasa biasa kalau RM10 kan. Untuk daging biasa RM10. Ayam biasanya murah lagi biasa. Kat sini untuk ayam RM10. So boleh aku bagi 70-10. Untuk air kelapa ni aku cakap tadi, untuk harga RM9, aku rasa sebab dia tak banyak sangat air gula, so dia dah kacau lah punya originality air kelapa tu. Tapi ada sikit, ada isi air kelapa macam ni. Isi kelapa ada lagi. Ya. Aku pernah cakap tak payah letak air gula apa ni. Kalau kurangkan air gula, dia dah kurang manis lah. So ni dah manis sangat. Bagi 60-10. So tu lah kan. Untuk tak nak beli banyak sangat, takut membazir kan. So